Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ramai orang tak perasan dan melakukan kesilapan ini ketika mereka mula-mula masuk ke pejabat yang baru mereka start mula kerja. Ramai orang tak perasan dan ramai orang tak tengok benda ni. Rahman nak ajak anda apa yang anda harus lakukan jika anda mula-mula memasuki pejabat baru anda. Yang pertama sekali, apa yang anda harus lakukan ialah anda harus menukar tombol pintu pejabat anda. Biasanya bila kita sewa kedai, sewa pejabat atau baru masuk pejabat, admin kita dah bagi siap-siap, tuan ni kunci bilik tuan. Apa yang anda harus lakukan, anda boleh terima untuk peringkat awal, tetapi selepas anda masuk bilik tu, anda kena tukar tombol tu dengan kunci yang baru. Kerana pintu bilik pejabat anda hanya boleh dimiliki oleh anda sahaja. Melainkan ada arahan daripada bos anda, okey, satu kena bagi dekat admin, tapi dengan syarat admin pun harus boleh dipercayai. Yang kedua, apa yang anda harus lakukan ialah anda round dekat sekitar pejabat anda tu, cek di setiap angle ceruk-ceruk bawah kursi, bawah meja, dekat bawah lampu, tepi kipas. Pastikan selamat daripada sebarang pita rakaman atau video yang dirakamkan. Ni penting, kadang-kadang kita tak perasan ada CCTV tersembunyi atau ada pita rakaman yang tengah rekodkan perbualan ataupun aksi kita dalam tu. Dahsyat, Mat. Itu pun ada. Memang ada. Zaman sekarang semua ada, Mat. Nombor 3, jangan pakai komputer atau laptop yang telah disediakan untuk anda tanpa di-reset ataupun di-reformatkan. Ni payah sikit sebab kadang-kadang kat pejabat tu dia dah memang ada sistem tu. Apa pun Rahmat nak nasihatkan, hati-hati dengan komputer dan laptop yang telah sedia kala ada untuk anda. Sebab anda tak tahu bos anda letak apa dalam tu, siap segala-galanya untuk melihat. Rahmat buat kerja ke tak? Oh, dia tengah main TikTok rupanya. Nasib kau lah, Mat. That's why saya akan ada satu laptop peribadi saya dan satu laptop atau komputer kerja saya. Seterusnya, Mat, perasan tak pejabat korang akan dibersihkan atau dicuci oleh cleaner yang telah di-hire oleh majikan korang. Apa yang patut anda buat ialah setiap kali cleaner masuk pejabat anda untuk bersihkan pejabat anda, pastikan anda juga berada di dalam pejabat anda untuk melihat dan memastikan tiada apa-apa masalah, isu berbangkit di kemudian hari. Melainkan cleaner tu memang mak engkau, adik engkau atau kakak engkau. Takkan kau tak percaya dia orang, betul tak? Ataupun ada setengah tu yang memang kau percaya gila dengan cleaner tu terpulang pada korang. Tapi apa pun, aku bagi tahu, orang lain masuk pejabat, kau kena ada dalam tu. Sebab kau kan ada banyak rahsia yang kau sembunyikan dalam pejabat kau. Dan yang terakhir, Mat, yang paling penting, kau kena tahu berapa banyak pintu akses keluar daripada pejabat kau. Atau senang cerita, kau kena tahu berapa banyak pintu yang kau boleh gunakan pada waktu kecemasan. Sebab kecemasan ni kita tak tahu, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang, kadang-kadang tiba-tiba dia datang. So yang paling penting ialah kau kena tahu, okey, bila kejadian tu kat sebelah sana, ada pintu sebelah sini dan aku kena gunakan pintu sebelah sini. Ini merupakan tips yang anda harus amalkan, gunakan, lakukan sebelum anda memulakan kerja di tempat baru anda. Nak kerja dengan selamat? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.